Garuk peler. Bang, jangan mencarut lah. Garlic butter pengisian keju meleber. Oh, short form rupanya. Kalau macam tu aku pun nak BDSM lah. Belajar dan cuba memasak. Saya udah Agustus lagi. Tahun itu rasanya campur aduk, banyak yang tercapai, tapi Bang, kau ni nak ajar resipi ke nak membebel? Biasalah cikgu shop sendiri kan. Tak apalah, belajar sendiri je lah. So first kali untuk roti dia tu kita campurkan susu suam, yeast, gula dengan telur aku. Lepas tu kita masukkan tepung gandam. Lepas tu tok garam. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu last kali kita taruhkan butter. And kat sini dia taruh cream cheese. Tapi aku tak ada cream cheese, so aku taruh makanan aku. Aku kan kucing. Yang penting selawat banyak-banyak. Lepas tu kita kafankan adunan ni. teratur unsalted butter. Nak tanya, memang kena tebalkan ke R tu? Masukkan butter. Down means garlic, Aku malas nak mix garlic tu, so aku pakai garlic powder je. Boleh ke? parsley atau celery seed, Tengok tu, parsley, panggang. Aku dodong ketumbar je. Bedal je lah. dan 1 tablespoon madu. Alright, taruh madu murah. Step untuk membuat roti ini agak panjang, tapi Bang, aku baru teringat bang, aku ni tengah diet. So aku kena guna roti wholemeal semalam tu. Tak apa ke? semua yang patah menumbuhkan bentuk baru, yang hilang menumbuhkan jalan pulang, dan yang kamu simpan Tengok tu bermadah helah lagi. Empuk juga dia ni kang. Sapukan adunan butter tadi. Lepas tu tabur cheese mozzarella. Surprisingly dia boleh beli pakai IC tau. Aku pun tak percaya. And then kita potong-potong. Lepas tu kita susun dalam loyang. Nampak mahal lah bang. Kalau jual kat you ketuk RM20 pun boleh ni. Budak you kan senang kena makan. Zup zap. Dah siap. Apa pendapat abang? Jom rasa dari 1 sampai 10. Surprisingly, walaupun aku convert menu ni jadi menu sihat, tapi rasa dia still sedap. 10/10. Okay, thank you.